Pernah tak rasa badan tu macam lemau je? Tak ada tenaga langsung? Walaupun dah tidur cukup, rasa macam berat nak buat apa-apa. Mood pun ke laut. Jangan risau, korang tak sorang. Ramai sebenarnya alami benda ni, tapi tak tahu puncanya apa. Sebenarnya, ada satu kilang kecil kat leher kita ni, namanya kelenjar tiroid. Dialah bos besar yang kawal metabolisme badan kita. Tapi untuk kilang ni berfungsi elok, dia perlukan satu bahan bakar istimewa, iodin. Tanpa iodin yang cukup, tiroid kita tak boleh buat kerja. Macam kereta tak ada minyak. Bila tiroid lembab sebab kurang iodin, semua sistem badan jadi perlahan. Mudah letih, berat badan susah turun, rambut gugur, kulit kering, mood pun terganggu. Jadi, penting sangat pastikan badan cukup iodin. Sumbernya, makanan laut atau garam beriodin. Jaga tiroid kita, jaga metabolisme, barulah kita bertenaga.